pertama di akhir Ramadan ni tuan-tuan, jangan lupa untuk sedaya upaya kita melakukan solat malam, namanya qiyamul lail. Ini janji Nabi SAW. Siapa yang minta berusaha, pasti wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, akan dipermudahkan oleh Allah. Jomlah ke masjid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa rizqan lailatul qadr. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur, sebesar-besar syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, sekali lagi Allah Ta'ala berikan kesempatan kepada kita dapat bersama-sama untuk kita berkumpul dan berhimpun, terutama di dalam platform kita, alhamdulillah, yang memberikan kepada kita 1001 kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berada di dalam sebahagian daripada majlis-majlis ilmu yang dinamakan taman-taman syurga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah aw kama qala. Nabi sebutkan di dalam hadis bahawasanya siapa dia yang keluar daripada rumah dia hal keadaan menuju kepada satu tempat menuntut ilmu, maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sebut di dalam hadis, orang itu akan dipermudahkan oleh Allah. Bila sebut tentang dipermudahkan ni tuan-tuan, dalam hidup kita semua benda kita nak mudah, betul tak? Kalau lebaran Aidilfitri kita tak lama lagi, dalam perjalanan kita balik ke kampung, kita nak mudah tak untuk solat kita? Sudah tentu. Antaranya diberikan kemudahan, dia panggil rukhsah, keringanan, dia panggil solat jamak dan qasar. Nampak? Dalam kehidupan kita kemudahan, apatah lagi di dalam kehidupan yang sementara duduk di atas muka bumi Allah. Sudah tentu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, tidak ada lain dan tidak ada bukan perkara yang terlebih utama untuk diberikan kelancaran, untuk diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita melalui, kita panggilkan liku-liku kehidupan kita. Jutaan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua yang bersama-sama dengan Ustaz, terutama pada petang yang barakah, untuk kita mendengarkan sedikit sebanyak berkenaan dengan perkongsian majlis ilmu, terutama untuk kita berada pada akhir-akhir Ramadan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, bila sebut tentang Ramadan, dia satu bulan yang mulia. Bila sebut tentang Ramadan ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Sayyidul Syah, dipanggilkan ketua bagi segala, kita katakan, bulan-bulan yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita. Adanya Muharram, adanya Safar, adanya Rabiul Awal. Maka ini Ramadan dinamakan bulan yang termulia, bulan yang besar untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama tuan-tuan, bila kita sebut tentang Ramadan, kita berada pada pengakhiran fasa.
Fasa apa? Yang Nabi sebut itqun minan nar, ditutupkan serapat-rapatnya pintu api neraka Allah, ditutupkan seketat-ketatnya pintu api neraka Allah. Maka dalam bahasa yang mudah, kita minta supaya Allah Ta'ala jauhkan kita daripada azab api neraka Allah. Tuan-tuan, kita akan menyambut hari raya Aidilfitri. Kenapa dipanggilkan fitri? Kalau zakat kena bayar zakat fitrah. Kenapa dipanggil fitrah? Kerana itulah Nabi SAW sebut dalam hadis, man sama ramadana imana wahtisaban ghufiru lahu ma taqaddama min zambi. Dipanggilkan fitrah ataupun zakat lah, ataupun fitri, Aidul Fitri, kerana kita akan masuk pada 1 Syawal dalam keadaan Allah Ta'ala ampunkan segala dosa kita. Ulama buat misal, ulama buat contoh. Kalau orang mengaji hadis, ulama menyebutkan tamsil, gambaran fitrah, fitri, dengan makna seolah-olah kita baru keluar daripada perut ibu kita. Tuan-tuan, saya nak tanya kepada tuan-tuan, baby baru keluar daripada perut mak dia, tak payah cerita baby lah, tak payah cerita bayi lah, budak yang belum baligh, dia buat salah, dia buat silap, tidak ada catatan kepada dia segala bentuk amal maupun dia punya dosa. Kerana apa? Dia duduk di dalam rahmat dan kasih sayang daripada Allah. Maka sebab tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita berada pada penghujung, tuan-tuan, berada pada akhir Ramadan. Beruntunglah siapa yang memperoleh Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli am salamun hiya hatta matla'il fajr. Siapa yang bersusah payah, kata guru saya almarhum Tuan Guru Haji Saleh bin Musa, waktu saya mengaji di Madrasah Ar-Rahmaniyah di Sik Kedah, kata Tok Guru, tuan-tuan, orang yang seronok nak masuk Aidilfitri ni, orang yang bertungkus lumus. Dia dalam bulan Ramadan, bahasa kita, dia all out, dia akan rasa macam mana happy, macam mana seronok, macam mana gembiranya yang Nabi SAW sebut tu, orang yang all out dalam bulan Ramadan. Tapi kalau orang yang bermudah-mudah, dia tak berapa nak rasa tu rasalah juga, tapi feel yang sebenar untuk menyambut kemenangan, maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, berbeza dengan orang yang bersusah payah. Sebab tu Ustaz nak sebutkan, tuan-tuan, pada saat ini, ketika mana dalam ceramah Ustaz, pertama di akhir Ramadan ni, tuan-tuan, jangan lupa untuk sedaya upaya kita melakukan solat malam, namanya Qiyamul Lail. Ini janji Nabi SAW. Siapa yang minta, berusaha, pasti wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, akan dipermudahkan oleh Allah, nescaya akan diperkenankan oleh Allah. Tuan-tuan, kita berada pada saat-saat terakhir Ramadan ni, tuan-tuan. Saya nak tanya kepada tuan-tuan, takkan tuan-tuan tak ada apa-apa hajat langsung? Ataupun tak perlu hajat lah, takkan tuan-tuan tak ada masalah? Waktu ni lah tempat paling mulia, tuan-tuan, hutang keliling pinggang kan? Sama macam Ustaz, hari ni kadang-kadang anak kita tak berapa, orang panggil berapa dengar kata lah. Inilah tempat waktu kita bermunajat pada Allah. Tuan-tuan, minta maaf saya sebut, kadang-kadang kita hidup ni, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana rakan sepejabat kita, rakan sekerja kita. Kadang-kadang minta maaf, tuan-tuan, dalam kita bermuamalah ni, dalam kita bermusyawarah ni, berbincang dalam sektor pekerjaan, Ustaz tak nafikan kadang-kadang kita tersalah kata. Maka inilah tempat untuk Allah Ta'ala bagikan sebaik-baik pelindungan. Jangan pernah lupa pada malam hari untuk berqiyamul lail, walaupun 2 rakaat. Satu. Yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, berada pada akhir-akhir Ramadan kali ini, tuan-tuan, Ustaz minta yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, buang segala sifat ego dan takabur. Habis dah, tuan-tuan. Ni Allah Ta'ala nak clearkan catatan amalan kita.
Balik kampung nanti, balik lebaran nanti, balik Aidul Fitri nanti, clearkan hati-hati hasad dengki kita. Jangan nak tengok salah orang. Ni kadang-kadang, ya Allah, asyik aku je masak, lepas masak dia makan, lepas makan dia masak, lepas masak dia makan, lepas tu tidur. Nampak? Berkumpul adik-beradik. Nah, tak dapat tidak kadang-kadang perasaan mengata tu nak ada. Tak dapat tidak kadang-kadang perasaan sombong. Alah dia bangun tidur makan, bangun tidur makan, tahu-tahu buka tudung saji, basuh pinggan pun tak nak. Tuan-tuan, saya nak sebut pada tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, berada pada akhir Ramadan ni tuan-tuan, bersihkan hati kita. Nabi sebut dalam hadis, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga tuan-tuan, orang yang sekelumit di dalam hati dia ada perasaan takabur, ada perasaan ego, ada perasaan, kalau bahasa mudah kita lah, sombongnya dia kepada sesama manusia. Maka Ustaz mengharapkan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ini betul-betul dah akhir Ramadan dah kita dah. Tuan-tuan selalu dengar guru-guru, ustaz-ustaz penceramah selalu sebut, Ramadan depan kita jumpa ke tidak? Saya cakap terus terang lah tuan-tuan, ulama pesan pada kita Ramadan ke depan tu, maksudnya apakah kita buat sehabis baik Ramadan ni. Saya tak nak cerita Ramadan depan ni, tak lama lagi kita sambut 1 Syawal. Siapa berani garanti dia hidup 1 Syawal? Siapa berani garanti? Ni saya nak sebut ni 1 Syawal kita nak menyambut, tak lama lagi ni, berapa hari je lagi ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya nak tanya ramai-ramai depan saya ni, siapa berani angkat tangan untuk katakan, Ustaz, saya malam raya confirm ada, Ustaz pagi raya saya confirm semayang raya. Saya 2 hari lepas di tempat saya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, perempuan meninggal dunia usia 38 tahun, muda lagi. Kata mak ayah dia yang jaga tak tahu apa benda, meninggal dalam keadaan tidur. Ni saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, kita berada pada hari-hari yang terakhir dalam bulan Ramadan. Saya minta kepada tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, bersihkan hati kita yang kedua. Dan yang terakhir tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita berada pada akhir Ramadan sebelum Ustaz nak masuk, apabila lebaran, apabila persiapan, apabila kita katakan sunnah berada pada Aidil Fitri. Sekejap lagi Ustaz nak sebut nombor 3 tuan-tuan, yang paling penting di dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, jaga ikhtilat. Ni berada pada akhir ni tuan-tuan Ramadan, jaga hubungan kita sesama manusia. Hubungan dengan Allah, insya-Allah kita banyak salah, banyak dosa, banyak jatuh berbuat maksiat, insya-Allah. Ustaz yakin Allah Ta'ala Maha Pengampun. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, riwayat Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala. Ustaz yakin. Tetapi Ustaz nak sebut kepada tuan-tuan, jangan sia-siakan kita dah bersusah payah. Jangan termasuk daripada apa yang Nabi sebut, umat aku dia puasa tapi tak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Ustaz minta yang terakhir kita berada pada waktu-waktu yang kritikal, waktu yang genting, berada akhir Ramadan. Jaga hubungan kita sesama manusia, jaga hubungan kita adik-beradik. Sudah-sudahlah tu tuan-tuan, kita putus silaturahim, kita tak bertegur siapa. Ini kesempatan berada pada akhir Ramadan, bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita fid dunia wal akhirah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan menyambut hari raya Aidil Fitri ni tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan, bila sebut tentang Aidil Fitri, ada perkara-perkara yang dituntut. Bila kata tuntut ni, dia bersabit dengan hadis. Bila perkara yang dituntut ni, dia bersabit dengan amalan para alim ulama, orang-orang yang soleh. Mana tuan-tuan? Pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada malam hari raya Aidul Fitri, Ustaz tahu dendang perantau dah dengar,
lagu Saloma. Ustaz tahu, bukan kata salah. Ustaz minta kumpul dengan family Isyak lah. Kalau maghrib tu mungkin kalut berbuka puasa hari last kan. Ustaz minta Isyak solat berjemaah, yang mana masjid-masjid lah, yang mana surau-surau lah, yang mana rumah-rumah lah. Tapi afdal bagi orang lelaki solat berjemaah masjid surau. Okey, bagi yang uzur, mungkin tak dapat pergi ke, kesibukan dan sebagainya ke, ustaz minta malam hari raya Aidul Fitri solat fardu Isyak pertama, takbir jangan tinggal, sunnah paling besar. Ustaz tak pandai lah ustaz takbir. Takbir tak payah lagu, dia sebut takbir je ustaz. Bukan apa ustaz, orang kat kubur tu dah kena seksa balik ke? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak perlu tahulah yang tu. Nah, kita bila dengar suara Allahu Akbar, Allah, ustaz, sedih lah ustaz. Orang kubur tu dah kena azab dah. Orang kubur alam barzah, kerja dia ni kerja kita ni dulu atas dunia. Yang pertama, tuntutan sunnah lebaran Aidul Fitri malam raya, ustaz nak minta tolong adik-beradik kumpul Isyak berjemaah lah. Kalau maghrib tu boleh cantik-cantik, Isyak berjemaah duduk. Ustaz tak berapa nak ingat lah ustaz, buka lah telefon tu. Ustaz kadang-kadang lupa lah ustaz, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira dulu ke, ataupun Allahu Akbar wahdahu la syarikalah. Tak ingat lah ustaz mana dulu ustaz. Tak apa, tengok apa yang terkandung di dalam telefon kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tak ada lagu pun tak apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara abada. Tak apa. Ni kadang-kala kita kumpul hari raya Aidul Fitri, tetapi kita tak dengar kalimah takbir berkumandang dalam rumah kita. Kata ulama, di antara laungan takbir berada dalam rumah kita, rumah tu akan menjadi barakah. Tambah-tambah dululah, walaupun ada sekarang ni banyak lagi. Dulu orang panggil datang ke rumah-rumah, betul tak? Takbir lepas Isyak tu. Kalau tempat ustaz ada lagi. Nah, biasa imam akan tanya, okey, siapa dia nak buat takbir rumah ke rumah? Tu masih ada lagi. Kata ulama, kita bawa datangkan tetamu. Kalau tak keberatan lah, panggil orang-orang surau ke, tak kisahlah siapa-siapa ke, orang masjid untuk takbir dalam rumah kita. Kerana apa? Kalimah Allah berkumandang, baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur, keberkatan barakah tu datang. Jadi takbir raya ni dia bermula daripada malam raya. Okey, dia panggil takbir mursal, sampai waktu dia boleh takbir sebelum angkat takbiratul ihram solat sunat Aidil Fitri. Itu je waktu dia. Okey, biasa kita semayang raya 8.30 pagi kan, biasanya. Ni tak lama ni. Nah, kita akan semayang raya 8.30 pagi, lebih kurang lah. Angkat je takbir, usalli sunatan Aidil Fitri rak'ataini adaan atau makmuman atau imaman, Allahu Akbar, habis dah waktu untuk takbir. Maksudnya tamat. Jangan seronok sangat. Zuhur pun azan juga. Dia kata semangat pakcik ni. Lain macam dia punya raya ni. Betul lah orang Melayu sebut puasa sebulan, raya pun sebulan. Nah, raya sehari tu je kalau ikut kitab. Tapi tak apalah. Nah, bukanlah kata salah. Jadi nombor satu, ustaz minta takbir. Sunnah paling besar. Boleh? Paling besar.
bertakbir hari raya Aidul Fitri dengan makna malamnya itu tadi untuk kita bergembira, untuk kita seronok. Kalimah Allahu Akbar disebutkan tanda kemenangan bagi umat Islam. Satu, sunnah dan perkara yang dituntut pada Aidul Fitri iaitulah solat fardu subuh berjemaah. Itulah solat fardu subuh berjemaah. Sebab biasanya orang subuh berjemaah confirm, boleh kata confirm lah, 99% lah, solat sunat Aidil Fitri dia datang, insyaAllah. Ni kadang-kadang minta maaf pengalaman Ustaz, sunat Aidil Fitri tu dia datang, subuh tak semayang, kurang asam tu. Tak mau macam tu. Okey, jadi kita nakkan subuh berjemaah. Ui, besar pahala. Di antara malam mustajab doa, kata Al-Imam Syafi'i, antaranya salah satu daripada 2 malam hari raya. Maksudnya malam hari raya Aidul Fitri, malam hari raya Aidil Adha. Jadi maknanya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, kita jaga subuh berjemaah besar. Solat sunat Aidil Fitri tu bagus, tuntutan dia tinggi. Sunat muakkad memang paling antara yang terbaik lah solat sunat tu. Ustaz tak nafikan, tapi yang Ustaz nak minta, biarkan solat fardu subuh berjemaah tu kita boleh datang. Okey, jadi antaranya perkara yang paling penting solat sunat hari raya Aidil Fitri itu Ustaz tak nafikan lah, itu dah memang jadi masyarakat kita ni dah memang jadi sebagai satu bentuk wajib betul. Masa musim PKP Ustaz pernah lagi ingat kena tegur, Ustaz kenapa semayang solat sunat raya cepat now? Saya ingat lagi masa tu semayang pukul 8. Solat sunat Aidil Fitri cepat, masa tu zaman Covid. Minta maaf bang, sebab Ustaz dapat arahan daripada Jabatan Agama. Ustaz tahu tak, saya tak sempat solat sunat hari raya. Ustaz kata solat raya tu sunat bang. Ustaz tunggu subuh tadi tak sampai-sampai pun. Ustaz saja angkat lambat takbir tadi tu. Tapi Ustaz tengok kiri kanan, alamak, sambutannya kurang memberansangkan. Okey, jadi Ustaz alhamdulillah tak nafikanlah suasana Aidil Fitri. Teruskan solat sunat dan sebagainya. Oh, itulah waktu seronoknya, bersalam-salaman, bertanya khabar. Okey, tetapi Ustaz nak keep point, a killer point, iaitulah kita boleh bangun, kita boleh jaga, kita boleh bersama-sama kedudukan yang terbesar, iaitulah salat fardu subuh pada 1 Syawal. 2, yang ketiga tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama takbir, banyakkan takbir, baik lelaki baik perempuan. Alright, cuma perempuan tu kadar dia lah, tak perlulah sekuat-kuatnya kalimah Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi boleh, alah tengok je Google tu, tak apa, tak ada masalah. Walaupun tak hafal, dia kadang-kadang nak hafal tu susah, tapi bila dah lazim, hafal lah dia. Alright, pertama takbir, jangan tinggal, terutama malam hari raya Aidul Fitri. Kumpul adik-beradik, kumpul anak-beranak, kumpul sanak saudara, isyak berjemaah. Kalau cantik dekat masjid lah orang lelaki, orang perempuan kalau ada uzur di rumah, hidupkan terutama iaitulah malam hari raya Aidul Fitri, iaitulah takbir. Okey, 1. Kedua, Ustaz kata apa tadi? Iaitu jaga solat fardu subuh pada pagi 1 Syawal. 2. Yang ketiga tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kata Nabi SAW di dalam sunnah, hari raya Aidil Fitri, sebelum nak pergi solat tu, solat sebelum nak solat sunat Aidil Fitri tu, biasa 8.30 lah, lebih kurang lah. Okey, menjamu selera sekadarnya. Kalau dalam kitab dia sebut bagi pecah perut. Bukan pecah perut tu tembak M16 tu. Pecah perut tu maksudnya nak bezakan yang hari ni kita dah tak puasa. Sebelum nak pergi tu, alah bahasa budak-budak kita dalam 7.45 pagi tu,
1 Syawal ni tak lama ni, makan sekodar. Ustaz ulang, makan sekodar. Orang Melayu panggil apa? Lapik perut lapik perut. Kalau nasi impit tu sepotong 2 potong je dulu. Okey, kalau rendang tu ambil yang belah-belah serai. Bagi rasa-rasa je, bagi tahu dah hari ni tak puasa. Okey, jangan engkau belasah macam diambang sakaratul maut namanya. Alright, ini mentang-mentang ustaz kata cantik ustaz, saya ngam-ngam sampai ustaz imam assalamualaikum dah semayang raya. Jangan. Alright, makan sekodar, minum pun minum sekodar dulu. Orang kata pecah perut ni istilah kitab. Nah, maksud bahasa kita hari ni tak puasa dah. Alright, pergi. Dia berbeza dengan hari raya Aidil'Adha. Aidil'Adha jangan makan nak pergi semayang raya haji. Jangan makan. Jangan, tu bukanlah haram. Tuntutan. Sebab tu Ustaz kata tadi tuntutan. Habis Ustaz, saya tadi nak pergi semayang hari raya Aidilfitri, saya tak sempat lah Ustaz nak makan. Tak ada apa, cuma tuntutan. Dia beza. Semayang salat sunat Aidilfitri dalam pukul 7.30, 7.45 tu breakfast sikit, sekadar. Bagi-bagi orang kata hari ni tak puasa. Berbeza dengan hari raya Aidul Adha. Nak pergi semayang raya haji, jangan makan dulu, balik nanti baru makan. Itu adalah perkara yang dituntut. Boleh? Jadi kata pengarang kitab rahimakumullah taala, kita nak pergi solat sunat hari raya tu, kita makanlah sekadar dululah. Tak kira lah nasi impit ke, kuih raya ke, lontong ke, mihun ke, mi ke, tak kira lah. Okey, maknanya kita boleh dapat satu kedudukan untuk kita mendapat pahala sunnah. 3. Yang keempat, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Ini penting, nombor 4 ni. Pengarang kitab letak, iaitulah berjabat tangan dan bermaaf-maafan bagi yang layak untuk bersalaman. Boleh? Maksudnya orang panggil yang bukan dalam keadaan mahram lah. Kalau kita dengan sepupu perempuan, jangan duk bersalam lah pula, sekadar selamat hari raya lah. Kan? Cukup terima kasih, selamat raya. Ni kadang-kadang minta maaf Ustaz sebut, dia jadi terbawa-bawa adat melebihi ibadat. Saya pernah terdengar, alah Ustaz, kita orang salam ni setahun sekali je. Jangan cemarkan. Dia bukan kira setahun sekali ke, sebab tak ada apa-apa darurah. Kecuali awak memang doktor, awak terpaksa pegang perempuan. Awak perempuan, awak terpaksa pegang lelaki. Awak doktor, awak terpaksa tengok aurat pasien awak. Itu lain. Ini kadang-kadang jadi sebagai orang panggil bentuk. Itu yang ada ulama tegur tu, adat jangan bawa sampai merosakkan ibadat. Salam semua tak kira. Makcik sebelah ayah kita ke, makcik sabit ke, yang berlawanan daripada benda yang boleh kita berjabat tangan. Alright? Jadi ustaz nak sebut dekat sini, bermaaf-maafan ni subhanallah. Ini kelebihan masyarakat kita lah. Dia sebut maaf zahir dan batin. Apa lagi? Salam kosong-kosong. Tapi hati-hati kalau sebut salam kosong-kosong ni, takut-takut buka ampau pun kosong juga. Okay? Tapi kita sebut umum lah. Okay? Minta maaf kalau ada terkurang, ada tersalah, ada sebagainya. Especially sama-sama kita, laki dengan laki. Sambut pula lepas salat sunat Aidilfitri. Jangan balik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Khatib khutbah tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Sallallahu ala Muhammad. Kita akan selawat beramai-ramai sebelum kita balik ke rumah masing-masing. Maka inilah tuntutan kata Nabi, bermaaf-maafan, bermohon keampunan di antara kita. Ramadan memang kita minta ampun dah. Itu memang syarat utama. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Tetapi daripada satu sudut, kita masuk dalam lebaran Aidilfitri, konsep berjabat tangan
bermaaf-maafan itulah yang menjadi kayu ukur untuk sejauh manakah kita punya amalan di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala pandang ataupun tidak. Yang seterusnya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, di antara sunnah lagi untuk pada pagi 1 Syawal, jika tak keberatan, jika tak uzur, jika tak menyusahkan, lalu nak pergi solat sunat tu, lalu jalan yang berbeza, boleh? Dan balik jalan berbeza. Sunnah dia apa? Jumpa orang, Assalamualaikum bang, selamat hari raya. Itu cik, Assalamualaikum cik, selamat hari raya. Itu sunnah dia, boleh? Tapi dah kalau jalan tu mudarat, jalan pergi 200 meter, jalan balik 200 kilo, tobatlah home, jangan dibuat. Boleh? Ikut kadar kemampuan kita. Oh ustaz, jalan yang lagi satu ustaz kena lalu hutan, tak payahlah. Nah, pergi jalan yang sama, balik pun jalan yang samalah. Cuma dalam kitab sebut sunnah yang Nabi tekankan untuk jumpa ramai orang. Itu sebenarnya. Alright, kita pergi tu, Assalamualaikum cik, selamat raya. Ayah jemput masuk dulu, jemput masuk dulu. Tak apa cik, kita orang datang ni nak duit raya je. Lagi kurang asam dah benda tu. Nah, kita orang tak nak ziarah. Nah, tak apa cik, cik bagi duit raya kita settle lah. Kosong-kosong. Jangan tuan-tuan, okey? Teringat dulu kecil-kecil kan. Alright, jadi kata dia dekat sini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, laluan kita tu. Dan apabila setelah kita daripada menyambut hari raya Aidul Fitri, kita tak keberatan sambung puasa 6. Itu besar tu. Alright? Sebilangan tempat, sebilangan masyarakat, dia akan buat, orang kampung dia lah tuan-tuan. Saya pernah pergi satu tempat di Terengganu, 2 Syawal, 3, 4, 5, 6, 7 dia orang direct puasa. 8 Syawal tu dia orang repeat balik puasa. Kau dia jadikan macam satu bentuk adat. 1 Syawal memang dia puasa, dia tak boleh, dia 1 Syawal memang disambut raya lah, dia tak boleh puasa. Jangan tuan-tuan tunjuk alim lah, ustaz, rindu Ramadan ustaz. Lepas tu 1 Syawal ni ustaz, tak apalah, mudah-mudahan saya tergolong daripada orang-orang yang warak. Jangan, itu bukan warak, itu warak waleqa nama dia tu. Okey, tak boleh puasa, haram. Alright, 2 tu dia start. Saya pernah tuan-tuan pergi ziarah 5 Syawal waktu saya mengaji dulu tuan-tuan. Saya tengok, apa asal macam tak ada orang. Macam, yalah kita Ramadan kan, kadang-kadang kita tengok, suasana macam tak ada hiruk pikuk pun. Dia jadi macam tradisi. Di satu kampung tu tuan-tuan, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Syawal, mereka puasa direct, tapi mereka sambut 1 Syawal, seolah-olah lah 8 Syawal tu mereka sambut macam raya. Jadi maknanya dia nak kejar dia nak kejar puasa 6 di hari Syawal tu. Ayat ni yang Nabi sebut lah, dia puasa sebulan, dia tambah dengan puasa 6, seolah-olah dia berpuasa selama setahun. Cumanya tak syarat pun kena direct. Nah, tak apa, janji boleh 6 hari dalam bulan Syawal tu. Ikutlah. Okey, kalau di tempat tuan-tuan ni kadang-kadang ada open house, ada jamuan, tuan-tuan cuba ambil untuk puasa dalam 6 hari di dalam bulan Syawal. Cuba. Nah, cuba bersungguh-sungguhlah. Sebab apa? Sebab pahalanya besar. Seolah-olah tuan-tuan ini tadi berpuasa sepanjang tahun. Dan yang terakhir tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita ingat juga, pada hari raya Aidil Fitri, ustaz nak pesan yang paling penting, ini bukan dah sunat dah, ini yang paling wajib, iaitulah apa tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkunjung-kunjungan kita, terutama khabar ibu bapa kita. Boleh? Ni ustaz sebut ni. Lepas tu ustaz kata tadi wajib. Ziarah tadi tu memang sunat. Itu ziarah pada siapa? Adik-beradik. Sebab hari ni jadi satu bentuk sebagaimana acuan orang. Ustaz tak balik kampung ustaz, cuti pun 2 hari je, balik dah jam.
Lepas tu duit nak kena pakai lagi. Sampai-sampai kampung nanti takkanlah tak bagi mak ayah. Jadi tak balik lah ustaz. Duduk je lah dekat sini. Hati-hati. Okey? Macam mana teruk kita, minta maaf. Macam mana tak ada duit kita, berbakti kepada mak ayah kita. Bulan Ramadan pun kita sambut berbuka, alhamdulillah. Tapi Aidul Fitri jangan main-main. Ini redha Allah Subhanahu wa taala kepada redha kita. Nak dapat redha Allah melalui redha ibu dan ayah. Jadi ni ustaz tak boleh kompromi. Nah, kau nak sebut dengan duit nilai engkau, duit engkau tu kau sayang. Titisan air susu mak engkau pun kau tak boleh nak bayar. Jangan duk berkira sangat. Sebab ustaz dapat soalan. Saya pergi mengajar, ustaz, nak balik tu kadang-kadang duit belanja banyak lah ustaz. Lepas tu tambah jam, lepas tu cuti pun tak berapa lama ustaz. Mak ayah ada ke? Ada. Habis takkanlah tak ada perasaan nak balik ziarah ke? Tak apalah ustaz. Dah berapa lama tak balik dah? Lama dah juga dah. Maknanya something wrong. Kecuali memang tak dapat nak dielakkan faktor kerja dan sebagainya. Itu luarlah daripada perbahasan kita. Tapi ustaz nak bagi tahu dekat sini, ziarah. Jaga hubungan wali-walidaina itu perkara yang amat penting. Alright? Ustaz, mak ayah saya dah tak ada. Mak ayah mertua lah. Sebab tu mak ayah mertua dia tak ada panggil bekas mak mertua. Orang tak sihat dia panggil bekas mak mertua. Mak mertua mana ada bekas? Ayah mertua tak ada ayah bekas. Kadang-kadang masyarakat gitu kan, ustaz, ex pak mertua, ex mak mertua. Bila awak dah bernikah dengan seorang wanita, sama ada awak cerai dia hidup ataupun dia tu meninggal dunia, mak pak mertua awak tu sampai mati awak tak boleh menikah dia. Awak punya wuduk pun tak batal sampai bila-bila. Walaupun awak dah cerai dah bini awak, awak dah cerai dah isteri awak, tapi dengan mak mertua, dengan ayah mertua, awak balik pergi ziarah mereka ke, sama ada isteri tu cerai ke ataupun isteri tu mati ke, tak batal wuduk sampai bila-bila. Sebab tu ustaz nak sebut, mungkin ibu ayah kita mungkin dah tak ada, tak apalah, mungkin Allah Ta'ala ambil nyawa mereka. Ada ayah mertua, ada ibu mertua, berbaktilah semulia-mulia berbakti, kerana itulah yang Nabi SAW sebut, awak akan rasa besok. Anak awak akan berkahwin dengan orang lain pula. Macam mana besok menantu awak, macam mana besok anak awak, muliakan awak seperti mana awak muliakan kedua orang tua awak, wali-walidaina, sama ada ibu kandung atau ayah kandung, atau ibu mertua ataupun ayah mertua. Jadi ustaz rasa cukup dululah perkongsian ustaz pada petang yang barakah ini. InsyaAllah mudah-mudahan dengan lembaran ataupun dengan perkongsian ustaz pada petang yang barakah ini, ustaz nak ambil kesempatan sikit mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang bersama-sama kita kata bertungkus lumus untuk merebut pahala Lailatul Qadar, untuk bersungguh-sungguh all out pada waktu-waktu terakhir dalam bulan Ramadan. Dan tidak ada lain perkara yang boleh ustaz ucapkan, ustaz menyusun 10 jari. Seandainya sepanjang kita berkenalan di sini ustaz ada tersalah bahasa, tersilap bicara, terkasar ataupun apa-apa sahaja kelakuan ustaz yang mungkin tidak menyenangkan ataupun tidak menjadikan sebagai satu bentuk kepuasan, ustaz dengan ini menyusun 10 jari memohon maaf kepada semua. Dan semua yang berada dalam ni, ustaz doakan juga semua kalian diperoleh malam Lailatul Qadar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menyambut hari raya Aidul Fitri. Maaf zahir dan batin daripada saya Ustaz Muhammad Nazri bin Muhammad Nasir. InsyaAllah ada lapang, ada waktu, kalau buat open house jangan lupa Roger ustaz. Okey,
Itu yang paling penting. Raya-raya juga open house, WhatsApp. Okey, insya-Allah ustaz akan datang. Yang baik datang daripada Allah, salah dan silap datang daripada ustaz sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbi wa man wala. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wardina warda anna ya maulana. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.